Hari ni kita nak buat lauk biryani kambing. Resipi kali ni mungkin susah sikit, tapi kalau korang rasa macam dah lama nak buat resipi lauk biryani kambing ni, korang boleh simpan siap-siap. Nanti kalau dah hari raya atau ada orang nak datang, korang boleh rujuk resipi ni balik untuk masak biryani kambing. Dengan voice over ni pun rasa dah kecuai liu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Step pertama, kita akan lembutkan daging kambing ni. Jadi korang boleh rebus biasa atau dalam pressure cooker. Korang pergi kedai, lepas tu beli 2 kilo lamb shoulder. Minta kat abang tu potong besar-besar, saya nak buat biryani. Dah rebuskan dengan 3 inci halia, 2 kulit kayu manis, 2 daun bay leaf. Kalau guna periuk biasa, korang rebus sampai lembut. Kalau guna pressure cooker yang digital, korang rebus 8 minit. Kemudian untuk bahan kisar dia, kita perlukan dalam 4 biji tomato. Kita perlukan juga dalam 3 tangkai akar daun bertumbah, dan juga 4 tangkai cili besar hijau, dalam 3 tangkai cili besar merah, dan juga 7 ke 8 tangkai cili padi. Masukkan air, dia nak kisarkan dia dulu. Takut tak muat blender, dah blend sikit, baru kita masukkan dalam 1 biji bawang besar merah, dalam 5 ke 6 ulas bawang putih, dan juga dalam 3 inci halia. Kisar macam biasa. Dalam kuali korang panaskan minyak, dan masukkan dalam 2 sudu besar minyak sapi, lampau 4 sekawan, daun pandan, cirisan setengah biji bawang merah, bawang putih, dan juga sedikit halia. Masukkan dalam kuali ni. Kita akan tumiskan dia sampai naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya bahan kisar tadi. Gaulkan sekejap. Tengok ni, kuali saya besar, jadi untuk masak ramai-ramai punya. Dah gaul, korang masukkan dalam 3 sudu besar tomato puri, dalam 2 sudu besar cili boh, dan tumis sampai pecah minyak. Sementara dia pecah minyak, korang campurkan dalam setengah tin susu, dan juga dalam 2 biji limau nipis. Kita nak buat tairu. Lepas tu kacaukan sekejap, dan kita biarkan dalam 5 minit. Nanti dia akan pekat macam ni, macam ala-ala yogurt tu. Lepas dah pecah minyak, korang masukkan dalam 3 sudu besar rempah biryani, dan juga dalam 2 ketul besar gula merah. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 3 biji perahan limau nipis. Lepas tu kita sambung masak sampai gula tu cair. Kemudian korang taburkan gajus dan kismis goreng. Taburkan juga bawang goreng. Sebenarnya bawang goreng saya hangus, waktu goreng pun dah hangus, tapi tak apalah, masukkan sebab dia tak pahit. Tambahkan sikit air, dan kita masukkan kita punya tairu tadi. Sambung masak, gaul-gaulkan dia. Lepas tu kita perasakan dengan garam, serbuk perasa, dan last kali barulah kita masukkan daging yang telah kita rebus tadi. Boleh curahkan kita punya kuah dekat atas daging kambing ni. Kemudian korang boleh taburkan dengan daun ketumbar. Bila dah siap, bolehlah hidang dengan nasi biryani. Resipi nasi biryani nanti saya share dengan korang sekali dalam video ni, takut panjang sangat pula. Selamat berjumpa. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.